Hey, what's up guys? Selamat datang ke vlog daily routine as Azroy Manaf. So hari ini kita nak bawa korang semuanya berjalan-jalan ke Terengganu. Sebab apa? Kita nak pergi ambil kambing baru, iaitu kambing Etawa yang kita akan ambil di Terengganu. Di sana ada sepasang kita nak ambil. So macam inilah kita jalan sebelum subuh sampailah terbit matahari. Tu kita sampai dekat highway. Lepas tu tiba-tiba sampai dah dekat Terengganu. Jam celik per jam celik. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Terengganu, dekat Bukit Payung ke sebenarnya. Dekat je dengan rumah Kak Aziz. So jom kita tengok macam mana keadaan kambing tu dan juga macam mana kandangnya. Let's go. Jom. Ni dia. Assalamualaikum. Boleh masuk ke situ? Boleh lah. Okey. Oh tu dah bunyi dah. Dah bunyi dah. Oh ini betul-betul belakang rumah ni kau. Wah, besar. Betul-betul belakang rumah kau buat kandang ya? Allah Akbar. Sayang tu. Apa khabar? Baik. Semua ni? Kita duduk batu bumbung. Ni kita beli sini. Rumah dia sini duduk semua lagi balik. Ya. Ni rumah siapa? Rumah ayah. Dia duduk ini tapi beli rumah sini kan. Astagfirullahaladzim. Betul-betul belakang rumah ni. Duduk bising ke? Duduk. Dah. Senyap ni. Ya, sama ke aku rumah belakang kandang kan. Tapi kita beli kambing tu. 5 tahun lepas. Rumah ni tak ada belakang. Itulah memang tempat ni memang. Aku tahu. Ini baru 2 tahun ni rumah baru siap belakang. 2 tahun. Dah tengah susu lagi bayar dah. Wah, ni dia. Ni kita tak tahu nak bagi nama nanti. Sana habis nama saja. Balik sana besar sikit mandi air. Ni balik nanti memang mandikan ni. Kita mandikan selalu ni. Biar cantik, biar comel. Itu balik kampung kita dulu. Ada kambing lah. Nanti mau tengok dekat TikTok. Hai. Hai awak. Hai. Oh. Sayang aku ni, bulu kucing. Ni semua dah bunting lah ni. Tak apa. Ni baru 9 bulan umur. Ya, dah bunting lagi. Dah. Tunggu besar gitu. Besar dah. Bu. Ni betul. Ni betul. Tu betul ni dak. Oh, ni betul. Ni betul berat dah ni. Ni dah tak dengan bapak je. Tu betul dah. Tak. Ni sekarang ni dia dengan kurang. Boleh Masuk dah. Makan air seduh. Dekat atas kandang di Terengganu untuk bawa balik 2 ekor budak Etawa ni. Alhamdulillah. So ni orang kata cita-cita KYA daripada dulu nak dapatkan baka Etawa. Ni akhirnya finally kita dapat. Dekat Terengganu, sepasang jantan dan betina. Umur baru 3 bulan tapi besar nak mampui. InsyaAllah doakan dipermudahkan urusannya sampai dia dewasa supaya dia jadi star terbaru dekat KYA nanti. Let's go. Jom tengok macam mana kita nak bawa balik. Tu dia. Nanti kita bagi nama lah ni. Ni sepasang jantan dan betina. Tu dia. Ini kita bawa balik, nanti kita mandikan dia, bagi cantik. Nanti kerja Fiza lah ni, nak kena mandikan dia orang. Kebetulan nasib baik senang, dia orang punya makanan sama dengan dekat kandang kita, dia punya pellet. Cuma specialnya dia orang makan pellet cara macam bubur. Dia orang kena rendamkan dengan air. Lepas tu dia orang makan. So senang lah. Pellet dia sama, cuma cara dia kita tukar. Maksudnya dia makan tambah air. Proses membungkus untuk bawa balik ke kandang KYA. Hai. Nak pergi mana tu? Alah tu, dia tu. Tingginya hidung dia. Tu.
Yang tu selesa betul ni. Tidur. Awak Tidur. awak tidur ke? Ha? Awak tidur ke? So, dah ready nak pindah rumah daripada Terengganu. Kita nak menghala ke Seremban pula. Kita tak stay lama-lama, sampai terus balik. Tengok tu 2 ekor ni tak sabar nak balik Seremban. Okey. Man, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi nanti ke Pakistan. Assalamualaikum. Singgah kubur kejap. Kubur arwah ibu mertuaku. Kita berhenti rehat di mana ni ah? Di Bentung. Di Bentung, di Shell Bentung. So, buka dulu bagi dia orang bernafas setelah perjalanan yang panjang. Alhamdulillah, buat masa ni keadaan dia orang masih lagi sihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat sampai ke Seremban. Kita berhenti rehat untuk solat asar. Lepas solat asar kita akan tergerak. Ni saya ganti-gantilah Fiza solat dulu. Lepas tu tunggu dia balik. Lepas tu saya pula solat. Bukan apa, tak boleh pergi sama-sama. Saya tak nak tutup enjin, takut dia orang lemas pula. Okey, biar dia orang berehat sikit dalam ni. InsyaAllah kita akan sampai di Seremban mungkin dalam 2 jam lagi. Ya, mungkin dalam 2 jam lagi insyaAllah. So, nanti kita habiskan kita punya vlog. So, Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat Seremban. Dan kita dah masukkan dah budak 2 ekor ni. Alhamdulillah selamat sampai kedua-duanya. Aku pun dah lesu. Kita tadi merempuh hujan yang lebat. So slow daripada pukul 3 sampai sekarang pukul 8.30. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam 5 jam juga. Tu dia. Alhamdulillah sampai dah kedua-duanya dan juga disambut oleh mereka ini. Kita tengok live esok pagi pula macam mana keadaan mereka berdua ini. Ya, kawan-kawannya nampak nangis dia tak tu kena serbu dengan kawan-kawan dia. Dia kata, siapa budak baru ni? Kenapa cantik sangat ni?